Memang saya bawa laju pun tadi, walaupun jalan basah memang melekat. Hai, T1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak jawab soalan. Ada orang tanya saya, bang, tayar Vredestein ni dengan tayar Michelin, mana yang lagi okey? Okey, untuk jawab soalan ni sebenarnya, kalau tanya saya jawab senang je. Dua-dua memang okey. Dua-dua tayar brand ni memang A. Dan memang saya boleh kata dua-dua ni lebih kurang je. Tapi kat sini, apa yang saya nak kongsi adalah hari ni saya pergi kerja lambat tadi. Lepas tu sakit perut. Lepas tu hujan pula. Memang komplit lah tiga ni. Jadi memang kita rush bawa kereta tadi. Memang dengan agak agresif lah. Jadi siapa yang tengok saya bawa kereta pagi tadi tu, saya minta maaf dululah. Okey. So apa yang saya nak bagi tahu kat sini, masa saya bawa kereta ni tadi, saya layan corner tadi, alhamdulillah memang grip melekat. Maksudnya, steering tu duduk tu, kalau kita corner macam ni, dia pergi macam ni. Dia langsung tak rasa geli-geli apa dah. Ni tayar ni yang saya pakai tadi. Vredestein Alltrack Warranty. Sebab tu sebelum saya jual satu tayar ni, saya test dulu. Kebanyakan tayar-tayar saya yang saya jual kat sini, saya test dekat Cameron Highlands, saya test dekat Bukit Gerik dan juga highway. Bukan apa, bila kita nak cerita kat orang ni, kita nak cerita benda betul. Kita tak nak cerita benda yang kita tak buat. Okay, so kat sini saya suka kongsikan. So bila saya dah test, saya kongsi pengalaman saya. Hari ni lagi lah. Saya tak sabar nak buat video ni sebab nak cerita tayar ni hari ni situasi saya memang agak ekstrim. Memang laju. Corner hujan pun 100 lebih tadi. Tapi kereta saya masih steady, masih melekat. Dan yang paling best, memang saya rasa saya boleh kontrol kereta. Itu paling best. So kat sini saya nak kongsi juga kelebihan tayar Alltrack Warranty ni. Okay, saya pakai memang saiz ni 215/513. Nampak tak kelebihan dia tulis precise and responsive performance. Memang tepatlah saya tadi. Memang saya bawa laju pun tadi, walaupun jalan basah memang melekat. Okay, nombor 2, high speed stability. Ini tak cerita. Saya dah test atas highway, memang saya test atas highway 17, 18, kadang-kadang tekan 200. Kereta tu masih steady lagi duduk. Okay, so nampak tak kat situ? Sebab tu saya kata, kalau siapa yang tanya saya tadi, tayar Michelin dan tayar Vredestein mana lagi okey? Tanya saya kata dua-dua cun. Dua-dua okey. Tinggal lagi anda je nak buat pilihan. Sebab sekarang ramai orang yang pakai Michelin, dia rasa nak cuba tayar Vredestein dengan saya, dan ramai orang dah beli Vredestein dengan saya, beritahu, oh bang, betul abang cakap, tayar ni memang best. Paling penting tayar ni, apa yang lebih? Tayar Vredestein ni, satu lagi lebih dia adalah, dia selesa, dia senyap. Kita bawa tu kita tak rasa dah bising. Sambil kita bawa jalan tak rata tu, kita rasa lembut je dia punya getah tu. Dan senyap. Itu memang best lah. Okay, dan paling penting, braking dia. Tadi walaupun saya bawa laju, bila kita braking ada kereta masuk lorong kita tadi, kereta saya boleh berhenti lagi. Boleh, orang kata apa, tak lari. Kita tekan brake tu, dia brake. Itu yang paling kita nak, supaya safety. Sebab tu saya confident pagi tadi, bawa agak laju. Yelah, dah lewat. Kejar masa, sakit perut, pergi tandas pula kunci, kena pergi pam minyak lain lagi tadi. Jadi di sini saya dah alami sendiri ni. Memang saya nak kongsi, dan saya kat sini pun nak beritahu tayar ni memang A. Memang A++ lah. Jadi kalau siapa yang nak cari tayar Vredestein tu, boleh datang ke kedai tayar Fizi, Sunway Ipoh. Selamat hari ni, settle.